Jadi hak ni dia mau tanya kata apa perbezaan tu antara qala al-musannifu dengan qala al-muallifu. Ya kadang-kadang muallif tu lebih umum pada musannif, termasuknya syarah pun boleh kata muallif, penyusun. Susun macam ni. Hanya dia asal ada gini kak. Kita ambil kutip sini, kutip susun jadi satu buku. Taklif, alaf, susun, taklif, susun. Musannaf ni ya beza. Masalah orang buat matan. Apa kita tak nak minta kitab Haridah ni tuai matan kan ni. Kita guna musannaf. Orang yang buat matan. Lepas tu mari dia sarah qala syarah. Maka semua tu kalau kira muallif belaka, kerana musannaf tu pun dia ada susun pungut ambil tanjakan. Dia masuk lagi kitab lauk, ya ambil mata tu. Jelek pada situ dia panggil penyusun. Siapa tengok kitab apa ni hak penawar kata dia hoyak jawab, dia himpun. Dia himpun kitab dia, himpun ambil pada situ pungut. Dia dah himpun dalam kitab Al-Arba'in, ambil mari himpun jadi satu buku. Panggil muallif yang menghimpunkan, yang menyusunkan jadi satu risalah. Tak kalau dia awal sebenarnya pengarang tasnif, pengarang matan asal. Supaya kita dah mengaji matan-matan ajrumiyah. Lepas tu syarah main banyak tu. Bila kata muallif umum, bila kata musannaf hak matan tu. Lepas tu mari syarah, orang yang menerang di atas matan tu. Itu saja perbezaan dari segi guna.